Nak kaya dengan public gold, kena tengok video ni sampai habis dan boleh save video ni untuk rujukan akan datang. Ada yang tanya, boleh ke kaya kalau simpan emas dengan public gold? Jawapan dia boleh. Public gold ni bukan skim pelaburan cepat kaya, tapi kalau tuan-puan konsisten, sabar dan faham permainan kewangan, emas ni memang boleh bantu tuan-puan kumpul kekayaan. Public gold ni adalah pelaburan cara orang bijak kumpul kekayaan perlahan-lahan dengan simpan emas. Tahun 2000, 1 gram emas cuma RM50 sahaja. Sekarang dah cecah RM500. Duit susut nilai, tapi emas simpan nilai. Macam mana nak kaya dengan aset emas? Simpan emas setiap bulan, guna emas sebagai pelindung nilai, guna kaedah gap, serendah RM100 dah boleh mula. Orang kaya tak simpan duit, diorang simpan aset. Salah satunya emas, sebab emas kekal bernilai walau ekonomi tidak menentu. Nak jadi bijak kewangan, kena ubah mindset diri sendiri. Lebih baik simpan nilai, bukan simpan kertas. Ingat, simpan emas, lindung masa depan.